Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita orang nak pergi Telaga Nanas. Hari ini kita orang ada lagi satu player IB. Ini dia. Okay. Kashfi. Kashfi nak pergi mana hari ni? Nak naik apa? Naik IB. Okay, naik IB Kita orang cadang nak pergi ni lah, Telaga Nanas. Ikut ni Jambatan Bainun ni. Okay. IB kita separuh siap lah. Ini dia IB. Ayah tengok buat IB. Ya. Ini ni tengah pasang angin. Pasang angin guys. Apa-apa target kita hari ni? Cakap lah. Cakap. Okay. Cakap cendol. Kita semua target ni lah cakap cendol dalam berapa kilo, 10 gram ke? 10 kilo, 10 gram ke? Assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita nak turun Telaga Nanas. Okay, kita naik AB. Sekarang kita turun dekat ni apa, Jambatan Bainun Jambatan Permaisuri Bainun. Jadi saya dah buat turun dah barang semua. Okay Aish, Cakap. Target kita apa? Cakap. Cakap cendol. Okay, cakap saya. Sederhana lah. Tapi kalau ada gol-gol kita ambil. Okay, kita tengok lagi. Okay, teruskan bersama saya. Jangan lupa apa, yang baru masuk tu jangan lupa subscribe . Okay, Assalamualaikum. Okay, dah ready lah? Dah. Barang semua ada? Ada. Tak tinggal apa-apa Tak ada. Kita baca bismillah. Doa-doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah. Ya Allah, berkati rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Amin. Saya nak pegang. Cuk dah apa? Duit hijau. Ambil kotak lagi. Kotak air dalam mana? Duit hijau. Oh. Okey. Kotak warna apa Ish? Kotak warna oren tu kot. Oren dengan putih. Casting. Okey, jap. Nah. Kita ambil 1, 2, 2. Tekan nombor 2. Dekat nombor 2. Okay. Sini. Situ cakap. Lepas. Mana ya IB? Boleh faham. Okey, sebab tu kita buang sikit ni bagi dia tak lari jauh, tak lari. Tak kira bila ikan nak makan, dia lari jauh kan. Payah ikan nak makan. Kita gunting sikit. Okey, dah. Tarik bagi sampai sini. Bagi sampai sini. Kau. Kau sikit. Bagi sampai sini, senang nak baling. Bagi situ kan. Senang nak baling. Yang mana plastik? Baling situ Kita tarik tadi. Tarik kena pandai dia lecuk tu ada tu, baling lain. Bubuh lain. MJ terlepas. Macam aku ni buat. Ada MJ ke? Apa tadi pula? Alamak. Tengah duk makan ni, ada orang call pula. Apa? Makan. Dia tadi. Dia makan. Ketuk tadi. Ya, dia lompat dah sebelah. Saya cikam tali habis. Dia makan. Tu. Dia rendam dah tu habis. Dia selam. Ayah kata bagi jekang, ya bagi jekang lah. Saya sarang. Dia punya habis lompat. Ada. Baling lagi. Kita orang dah kena lah. Mau lekat. Tapi ada MJ kat sini. Baling sana. So, agak-agak jangan kena tak kayu tu. Kena tahan. Okey, cantik tapi pandai.
Canopy like a pro. Ya. Ha. Kita pasang kemah. Pasang kemah, pasang canopy. Bumbung-bumbung. Dia ada ni, dia anjuk gitu ya. Tak mau makan pula. Tadi ada. Macam mana tu? Anjir geng, anjir dapat lah. Anjir. Anjir ke kapu? Sekap ni, sekap. Allah. Alamak. Terlepas geng. Kena sikit je. Sekap. Allah. Alamak. Terlepas geng. Kena sikit je. Allah. Alamak. Terlepas geng. Kena sikit je. Oh. Apa hal ingat? Ikan apa makan? Ikan ni pun nak makan juga. Ikan ni. Aduh, macam-macam ikan lah. Balik. Angkut ke apa? Ikan. Oi, ikan. Ui, jauh pari. Ikan pari. Ketuka. Dekat dekat tepi. Ya Allah. Rezeki lah. Rezeki tak ke Tengok tu, mana. Jaga tu, dia sengat lah. Tahu, takut. Buat. Macam dia ni. Okay, letak bawah dulu. Dua kaki yang bawah. IP kena jaga lah. Okay, letak situ. Mengai dulu. Ayah buat. Hai, tolak ni masuk dalam. Sekejap geng. Tukar tangkapan pertama. Okay, udang apa tadi? Udang cendana. Udang cendana. Okay, duduk. Lama tadi tak ikat. Balik. Okay. Ganas ni. Dia makan terus ni. Banyak tentu tu. Air dayung je. Tadi yang banyak-banyak tu sekap apa tu? Apa ni? Sekap banyak tuan tu. Ya, lepas tali. Sekap ni. Sekap. Tengok. Lepas tali. Lepas tali balik. Dia tuan tu. Mantap. Makan pula lagi. Okay, makan. Biar dia makan. Okay, ada sentapan. Tak dekat geng. Dia rabut tu. Boleh kat dia. Dapat kat dia. Dapat kat dia. Hidup mati lah. Udang hidup. Bagi udang mati pula. Pandai rabut, kita buat udang mati pula. Nanti kena lekat terus kalau dia makan. Cuma kadang dia tak mau makan je tu. Takut tak mau makan je. Dia makan, lekat terus. Ada ikan kan? Tengok, dia berdiri pula. Ikan sekak ni. Dia tak mau makan je. Dia makan yang ni lekat terus. Dah makan dah tu tadi. Ikan pun bijak. Kita buat udang hidup.
Cantik. Hantu cakap tadi. Okay. Standby. Makan dah. Makan dah. Tak dekat. Oh. Ha? Tu. Ikan ni duduk makan air. Ikan apa? Sumpit. Ikan sekak. Ikan sumpit pula duduk makan. Cakap pergi mana? Habis dah. Kena ubah air. Cakap dah tak ada. Maksudnya orang mengen kat sini juga lah. Buk ni masuk lah. AB. Tadi ada dekat. Kayak Dekat apa, ranti-ranti kayu tu. Bawah-bawah tu ada rebah kan. Kadang dia duduk tidur bawah tu. Sini. Duduk tunggu mangsa. Dia duduk depan. Ni boleh casting lah, nak casting ni. Ni pampung lu. Oh, tidur. Nampak dah. Tanten ais tu. Nampak ais? Nampak tak? Oh, cantik. Dia duduk main dengan tu. Banyak tu. Dia duduk main dengan tu. Oh, rupanya dia bergerak tadi tak nak. Tadi banyak tu nampak tadi. Nampak? Sekumpulan nyamuk ada kat kita. Ha? Kumpulan nyamuk? Ya. Jauh. Casting pula. Sangkut? Tak ada. Yang bagi sangkut. Gaya sangkut. Tapi tak. Sebab dia dah hilang kat atas. Tu ada akak pokok tengok tu teh. Tahu. Dah keluar. Layan casting pula. Casting drift. Casting yang drift lah. Casting buat staff tak syok ah. Oh ya. Sang kat nak yang bagi sangkut, kita yang bagi sangkut. Nak terkejut sikit. Dia dah pasang nak penuh ni. Nak guna apa? Okay, kita main dalam sungai. Dalam sini mabuk. Cari siakap. Tadi tempat sarang dia tadi sana, kita casting tadi. Makan nasi tak ada ni. Makan tu. Buat macam makan. Dia nak makan nasi dapat. Itulah baru nak makan nasi ni. Tadi tu. Lekat. Dekat. Ada. Kenapa ni? Ha? Ikan apa? Kenapa? Ikan apa ni? Sajen. Air makan. Air dapat. Air dapat. Boleh. Ini macam tak ada nak makan nasi. Gerut. Tengok air. Gerut. Ayah nak, tak ada nak makan nasi ni, kena simpan dulu. Ikan ohon. Ikan duk galak Tak kira kan. Aduh, ikan galak pula. Simpan dulu geng, ikan galak. Ikan tengah galak. Kita simpan nasi dulu sekejap. Bagi dia slow lagi, kita makan balik. Ikan pun macam orang juga, lapang nasi. Orang pun lapang. Strike. Kat apa? Ikan duri geng. Ikan duri. Patutlah dia geduk-geduk. Jaga lah Ikan ni yang duduk habis umpan ni. Jaga ikan. Kita datang tu waktu air pasang kan. Bila dia pasang penuh dia tak mau makan tau. Dia mungkin waktu surut tu nak pasang kan. Masa tu memang dia duduk dalam sarang. Tu bila air pasang penuh dia dah pergi tempat lain. Ni kena tunggu air surut pula baru boleh pula tempat sarang-sarang dia kan. Macam tu kan. Tapi ni tak boleh lah dia, sebab dia dah pergi merata lah. Dia tak balik sarang. Jadi kita terlewat lah masa tu. Lepas tu bila petang pula lambat lagi baru air surut. Tak sempat lah ni. Dan kena balik ke 5 kan. Apa dah Ish? Apa cakap? Lampu ayah masuk dalam tu dah. Okey, kita tutup dulu. Okey, kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Ish. Tapi dapat lah cendol kan? Cendol dapat kan? Cendol dapat lah tekong. Okey, habis lah. Kita kumpau lah. Kumpau. Boleh lah.
Okay, bye. Assalamualaikum. Aduh. Sayang no. Ayah dapat cakap. Dia dah datang tu lagi. Siapa buat? Buat. Dia makan pula. Lepas. Sahih bisa sangkut. Tersangkut kan tali ni. Tu ikan makan kan? Pasal ikan makan tanpa gigi. Kan tak boleh buat apa. Dia lompat dah tu. Sang. Oh. Okay, balik lah kan. Kita balik dulu FB Kumpau. Pengalaman pertama naik apa FB. Ni bawa pertama kali bawa dia ni. Kumpau tak apa, lain kali boleh cuba lagi. Ada pening-pening sikit tu. Tapi tak muntah lah. Tak rasa muntah kan? Okey lah. Tak rasa muntah. Dia macam Aisyah. Tengok sini. Dia tak rasa nak muntah ke okey lah. Boleh lah. Dia pening sikit lah. Bang ombak sikit lah ni. Berangin sikit. Tapi ikan target kami dapat. Sekok je. Cuma sekok je lah. Kita harapan tu memang banyak kan. Tu 30 ekor ke. Tapi dapat sekok nak baca dah. Itu rezeki di tengah umrah rezeki banyak tu lah sekok. Hari ni makan sekok je. Cuba bangun tengok kita tunjuk hasil dia. Ebi, bangun. Bangun Ebi. Bangun kat depan. Ebi duduk kat depan. Duduk kat depan. Ni banyak. Ni dia cakap cendol. Sekok ni je. Oh, ada lagi dah. Pari. Ikan apa? Ikan cuka. Ikan kerut. Kerut. Ni 3 ekor ni. Ikan kerut je lah. Ada tak? Okey. Itu lah itu je. Okey, kita jumpa lagi kan. Okey, ada apa nak kata lagi? Okey. Jangan lupa hari ni ada sesuatu tragedi yang berlaku. Rod saya ditenggelami air. Dapat balik. Dapat balik. Alhamdulillah lah. Okey, itu saja dalam video kali ini. Itu saja. Assalamualaikum. Mga warriors, warriors, mga warriors. Whoa, ho, ho. Aku mengenai warriors. Pahlawan pancing di sekolah, aku cikgu di laut, aku pemancing. Kaki mancing, bukan kaki kencing. Bottom trading, casting, popping, sambung membedau. Mengenai warriors, warriors, warriors. Whoa, jiwa kena kental. Hujan ribut taufan, ombak bergelombang. Aku tidak goyang, aku tidak takut, tidak kalut, tidak semput. Mengai, mengai, mengai. Whoa, mengai warriors. Jambatan Kelong menebing, mancing atas bot, buat ID. Semua layan mancing sampai lunyai. Kumpau, kumpau, kumpau. Kita tidak terima tapau, tapau, tapau. Itu kita mau. Sentapan